Sebab outdoor ni satu benda yang agak asing kepada masyarakat kita lah. Jadi saya start 95, habis sekolah, guna duit saya buat kerja part time pasal malam tu, saya beli barang-barang, saya masuk hutan. Ramai yang kena tolak dalam militer pasal lembik tengkuk tang perempuan. Assalamualaikum, hai, apa khabar semua? Selamat datang ke podcast Combat Terpaling Outdoor. Kali ini kita bersiaran di tempat yang berbeza daripada episod-episod sebelum ni. Kita nak berterima kasih selamat kepada penaja utama kita, Gopeng Glamping Park. Beri kata bukan. Terima kasih. Person in charge, Saudara Wan. Ini member saya pergunungan dululah. Kita orang panggil Wan Pacak. Banyak kenangan saya dengan dia. Carik kaki, lutut bengkak, pinggang bengkok, betih meletup, semua ada pengalaman dengan dia. Jadi terima kasih Wan atas tempat glamping yang begitu cantik, begitu indah disediakan untuk kita. Dan hari ini kita tak kurang bestnya kerana kita ada guest special, Mat. Betul. Guest special orang Lam, orang panggil orang Lam. Dia kaki ni kaki lam. Dia ni orang panggil lebih kepada geng-geng lama ni lah. Sini-sini aku dulu kan. Aku kenal dia ni seorang idealis. Dia mencetus segala hal dalam pergunungan ni. Dia orang kata, idea otak dia ni jarang lah keluar benda tu kosong. Macam kita lepak-lepak tadi, pun dah keluar dah macam-macam idea kan. Betul. Jadi, Mat cerita sikit macam mana perjalanan kita sebelum kita pergi ke guest kita. Cerita sikit perjalanan kita untuk ke sini. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ni bangun pun dapat udah fresh sebab kita tidur di Gopeng Glamping kan. Tempat best. Tengok ni macam mana kita shoot kan, santai. Seronok lah, terima kasih lah dekat management, Wan, Bos Arif, bos semua kan. Perjalanan tak ada apa semalam. Kita biasalah, jam-jam sikit tu biasalah. Tapi excited tu seronok lah, dia tak rasa benda tu cuma sampai lambat jugalah. I tahu slow. Lepas tu hari ni pula guest, aduh hai. Guest agak menakutkan maknanya ni. Sebab dulu sampai je kalau buat apa-apa pelik kat gunung ni, sampai dengar kat nama ni, rasa takut tu ada. Jangan duk kacau kan. Pak An, perkedai kan guest hari ni. Okey. Beliau seorang tokoh ataupun lebih dikenali sebagai pencetus idea lah bagi kebanyakan benda-benda besar terjadi kat gunung ni. Okey, tak lain tak bukan, segala hormat kita mempersilakan Encik Muzaffar Muhammad. Selamat datang ke podcast Combat Terpaling Outdoor. Terima kasih kerana sudi hadir di Pondok Usang kami. Okey bang, macam mana hari ni bang? Semua okey? Alhamdulillah. Bila dengar kata-kata luar tadi kan, bukan tokoh, kita panggil pendaki purba sebenarnya. Pendaki purba. Ini pendaki purba. Pendaki purba. Ya. So, sihat bang Alhamdulillah. Okey bang, kita straight to the point lah. Ya. Hajat kami datang cik. Cerita sikit bang perkenalan abang sebagai seorang apa dan apa. Boleh? So, first terima kasih lah. Salam dulu. Salam. Baik. Ini pertama kali yang podcast ni. Pertama kali ya? Kita berbesar hati lah kita pertama kali. Dulu online lah ni. Saya bila orang cerita pasal podcast kan. Duk pelik, ada air minum. Ya Allah, terima kasih. Tuan rumah berbesar hati. Terima kasih kepada glamping. Ada air. Kalau mana-mana siapa-siapa yang rindu tu, kita dapat kelibat tu, tanyalah siapa tu. Inilah kita punya podcaster yang pertama. Dulu kita orang bertiga. Dulu kita orang bertiga. Sembang. Sebelum nak panggil guest ni, orang kata mic tak cukup, takut berkabut. Memang lebih memilih di belakang layar lah. Baik. Terima kasih. Ni pun Arif je. Arif. Tapi lebih sekali sebagai Gary. Terima kasih Gary. Okey bang, sambung bang. Okey, so podcast tadi. Pasal podcast. Jadi ini pertama kali lah untuk podcast dan pertama kali juga dijemput untuk 2025. 2025 ni pertama kali lah untuk bersiaran, sama ada dalam bentuk rakaman ataupun dalam media-media di sosial punya platform lah. Jadi untuk pengenalan saya perkenalkan diri. Boleh. Nama penuh Muzaffar Muhammad ataupun kalau di dalam media sosial orang panggil saya
Harimau Comel. Harimau Comel ada, ataupun kalau nickname lama saya, kalau zaman siapa yang zaman purba dulu guna platform lama, nama saya pakai Adisos, ADISOS 2002. Itu saya tu. Orang yang sama. Jadi Musos boleh termasuk juga kot. Musos, Adisos, Harimau Comel, Abang Powilanda. Macam-macam nama pakai kan. Tapi Harimau Comel terlekat. Ya. Harimau Comel terlekat. Ya. Jadi saya juga pengasas untuk SOS lah, Silver Outdoor Sport, dan juga menubuhkan macam-macam persatuan. Ya, hobi saya tubuh persatuan lah. Bila orang bosan-bosan je nak tubuh persatuan, saya datang tubuh persatuan. So itu sedikit sebanyak lah tentang saya. Abang juga sebagai moderator FSC. Memang itu kerja sepenuh masa saya. Memang okey. sebagai tenaga pengajar penceramah untuk berbagai topik lah di luar sana kan. Bukan hanya skop dia outdoor saja. Dia kebaikan outdoor ni, dia build up kita punya karakter tau. Pada saya orang join gunung, join dunia rekreasi ni, dia sebenarnya membentuk kita punya karakter, especially kebolehan, terutama kebolehan kita dalam interaksi dan juga memimpin mana-mana kelompok yang ada di keliling kita lah. Jadi kita boleh tempatkan mana saja. Pada saya, kepandaian kita ni atas dasar macam mana kita tempatkan yang mana yang kita nak kan. Tapi outdoor ni adalah satu setting yang membuatkan kita lebih yakin, kita lebih humble, at the same time buatkan kita berfikir lebih cerdas, lebih cepat berbanding persekitaran lain. Critical thinking tu tinggi lah. Kita dalam dunia outdoor ni dia kena 3 in 1. Bukan nak promote minuman, tapi 3 in 1. Kalau satu barang tu, kita tak boleh bawa semua barang daripada rumah kan, nak pergi outdoor kan, nak pergi camping bawa barang limited. Jadi kita dah terbentuk budaya berfikir lebih daripada orang lain. Macam mana satu barang jadi 3. Jadi pemikiran-pemikiran macam ni akhirnya membentuk kita seorang yang lagi resilient, lagi lasak, lagi kreatif. Itu kelebihan lah outdoor ni. Memetik kepada kata-kata abang tadi, menjadikan kita lebih resilient ni. Dari 3 barang jadi 1 ni. Abang ni juga tak silap saya pencetus kepada lightweight punya idea camping di Malaysia. Belum sampai situ lah. Belum sampai lagi lah. Belum sampai lagi lah. Kita okey bang, sudi bang. Sebab orang semua kenal abang kan. Macam abang cakap tadi, Adisos, Musos, Harimau Comel. Sos ni kalau hampa nak tahu lah, sos ni lah, dia antara pembekal lah. Ya, penyedia hikmat. Penyedia hikmat lah. First time aku naik gunung, aku pakai hikmat sos. Dan sos saja boleh layan kaedah tim kami. Sos boleh bekalkan orang yang layan kaedah gunung ni. Kaedah tim kami ni bukan macam tim gunung lain. Memang kaedah kami pelik gila ni. Bayangkanlah masuk Camah Hulu Sepat minta helikopter. Ni yang minta helikopter. Nampak? Aduh, jangan abang. Apa tanya lah guide dia siapa? Siapa guide tu? Guide Tawau. Guide dia Tawau masa tu kan. Tawau dengan panjang. Ya. Bayangkan sos boleh bekalkan ni. Guide yang tak tahu nak kata lah, habis. Orang kata, kalau orang Kedah kata ni habis meter lah. Bagus dia, mau tolong ni apa semua kan. Boleh ke saya kata sos ni antara tim kumpulan pertama yang servis macam ni yang agak besar, sebab sos ni juga dia bukan bekal guide saja. Racer racer kita pun banyak daripada sos, Tawau, Tongga, Am. Dia banyak menghasilkan bakat-bakat yang luar biasa. Boleh ke kita kata sos ni pioneer lah? Saya nak claim, self claim tu Kang, orang kata masuk lift angkat sendiri kan. Jadi kami dalam kelompok yang terawal lah. Dalam kelompok yang terawal ni ada banyak yang muncul pada era kami. Dan banyak yang dah pupus. Tinggal lagi kami masih lagi meneruskan. Abang cakap pupus tu macam artifak dah. Mesti. Tak tu kami panggil kami pendaki purba. Tapi sebelum abang masuk ni, kita dah pupus apa semua kan. Tapi sos tu sendiri, contoh pelibatan abang dalam outdoor ni tahun berapa? Lepas tu macam mana dia terjadinya sos ni? Abang cerita dulu macam mana latar belakang abang mula-mula mendaki, macam mana terracun sampai jadi pendaki tegar, sampailah ke pendaki purba ni. Boleh.
Tahun 1995. Mika tengah buat apa masa tu? Masa tu umur baru 7 tahun. Dah jadi satu. Jadi Saya tadi ke Kebah. 1995 tadi kat rumah belum sunat ya. Tahun 95. 1995 Tengah berebut remote dengan adik lagi bang. Dia ni tengok ada Doraemon. dia zaman tu orang kalau pakai beg besar ni orang kata sama ada askar ataupun pergi kursus belia. Jadi 1995 impian saya mula direalisasi ya kan dengan outdoor ni sebab kan zaman sekolah saya tak dibenarkan tahun-tahun 80-an 90-an sebab outdoor ni satu benda yang agak asing kepada masyarakat kita lah. Jadi saya start 95 habis sekolah guna duit saya buat kerja part time pasal malam tu saya beli barang-barang saya masuk hutan. Gunung pertama saya naik Bukit Larut. Gunung Hijau. Gunung Hijau. Bila naik tu pakai slot jean kan. Oh. Pakai slot jean, bawa peti first aid besar ni kan. Jadi kita dah jadi macam hospital bergerak tengah jalan. Orang jatuh naik Bukit Larut berhenti minta ubat. Itu kali pertama lah. Balik daripada tu saya mula rasa seronok saya cakap why not ajak kawan-kawan lain. Sebab saya punya Mesti abang join group ke? tak ada, itu kawan-kawan sekolah saya. Oh, semualah maknanya. 95 kawan sekolah. Lepas tu saya dengar iklan dalam radio. Oh, Iklan ini dalam kira radio. Abang antara pelanggan yang pernah dengar iklan dalam radio lah. Saya dengar iklan dalam radio dan waktu tu tak ada siapa yang buat tawaran-tawaran ataupun aktiviti gunung secara terbuka melainkan anjuran-anjuran Jabatan Belia, anjuran-anjuran kelab-kelab Belum ada lah trip-trip tak ada, daripada dia tak ada istilah open trip ataupun kita panggil sekarang ni gogo. Dia tak ada istilah tu. Jadi first orang kata trip terbuka yang saya pergi adalah anjuran pejabat Belia Perak Tengah. Yang itulah saya kenal dengan saya punya otai yang paling awal saya kenal Abayim Kalos. Abayim lah. Saya pergi dengan masa tu dia bawah Belia Perak Tengah kan. Shout out tu Abayim kalau dia tengok pendatang ni. 1995 tu Abayim ingat lagi saya bang. Dah tanya abang. Memang umur berapa lah. Masa tu habis STPM. Habis STPM 19 lah. 19 lah. 19. Jadi saya pun pergi balik Gunung Jerai, balik Gunung Hijau di Bukit Larut tu, saya terus pergi ikut Transkoping. Transkoping adalah first open trip yang saya pergi yang mana lebih kurang dalam 100 orang kami belajar secara penderitaan panjang 3 hari 2 malam dalam keadaan hujan. 100 orang. Masa tu itu je program yang ada. Itu yang iklan yang abang dengar. Iklan saya dengar dalam radio. Radio tu anjuran, maksudnya anjuran rakan muda. Rakan muda. Zaman tu aktif rakan muda. Aku ada dulu baju rakan muda. bukan personal trip lah maksudnya. Tak ada lagi zaman tu tak gogo wujud ni. personal trip. Jadi saya pun pergi dan mula daripada tu saya ulang alik ikut program-program rakan muda dan akhirnya saya mula cuba buat sendiri-sendiri. Saya mula buat sendiri-sendiri ni sebab kali pertama saya kena tipu dengan orang asli. Minta maaf orang asli, kawan-kawan kan. Sebab saya naik Gunung Korbu, dah bayar, habis sampai kat puncak dia kata dia nak turun awal. Kami kata tak boleh kan. Saya turun daripada puncak tu dia dah tak ada. Dia turun daripada puncak Korbu tu sampai dekat Kem Kijang sekarang panggil Kem Kijang. Saya tengok atas pasir dia tulis Adik Umus Abang Arif balik dulu nak jaga kambing. Masa tu saya kena marah dengan kawan-kawan saya. Itulah engkau pergi bayar kan. Siap mana saya tahu kan. Dia tulis kat situ. Dia tulis atas pasir. Lepas tu saya bersumpah, saya cakap lain lepas ni aku takkan bayar orang lah. Aku takkan bayar orang lah. Aku akan bawa sendiri. Boleh tanya ke bayaran masa tu untuk orang asli berapa? Tak mahal lah, 150. Kami kongsi dalam tapi 150 150 4 hari. 4 hari. Jadi sebab masa tu rate lebih kurang dalam 50 sehari. Kami cadang nak ambil 3 hari. Jadi kami janji banyak 150 lah. Dia pun setuju, kami pun pergi lah dengan dia kan. Tapi itu kali kedua saya naik Gunung Korbu. 95 saya dah naik. Tahun 96 saya terkena tu. So balik daripada tu saya cakap kawan-kawan saya, tak apa aku boleh bawa jalan. Aku dah naik. Dah naik gunung ni sekali dah. Time balik aku tak apa boleh bawa kan. Saya dengan yakin. So balik daripada program tu, itulah saya nekat. Lepas ni saya tak akan pakai orang, saya akan bawa sendiri. Itulah. Maksudnya dulu ni orang asli ni as a guide lah. Guide. Dia tak ada professional guide lagi Dia lah. tak ada. Jadi kau dah ada dah masa tu. Dia profession guide ni adalah dibekalkan oleh persatuan-persatuan mendaki negeri. Waktu zaman-zaman saya ni, kalau tak salah saya ranger lah selalu kan. nah kita famous dengan tahun 97 dengan Malaysian Everest 97. Jadi yang mana dipelopori oleh persekutuan PMM, Persekutuan Mendaki Malaysia kan. Jadi zaman PMM ni persatuan-persatuan mendaki negeri dia membekalkan khidmat malim. Jadi daripada program-program saya dengan belia ni, saya berkenalan dengan 2-3 orang rakan daripada Persatuan Mendaki Negeri Perak. So saya pun aktif dengan dia orang. Bila aktif dengan dia orang, mulalah
dipanggil untuk jadi guide, co-guide. Jadi tapi kebanyakan program adalah daripada universiti, kelab-kelab tertentu kan. Dia tak ada, masih lagi tak ada istilah open program. Tinggal lagi bila saya tahun demi tahun saya semakin aktif dengan aktiviti mendaki. Saya zaman sekolah saya ni tak pandai bersukan. Main bola pun jahanam, main hoki jahanam. Saya dalam kelas saya daripada 42 orang wakil negeri, wakil negara, saya 2 orang yang tak jadi apa-apa. Kan, kami hanya jadi Siapa lagi sama kawan Amar tu? Ya, kami gelar diri kami Yakjud dan Makjud. Saat kami ni memang tukang buat kecoh. Mulut saya ni memang kuat mengatur orang. Jadi panggil Yakjud Makjud lah kami ni kan. Jadi itu dulu jahat ni kan. Tapi daripada situ saya fikir aku mesti ada bakat kan. Aku fikir mesti ada bakat terpendam kan. Jadi akhirnya saya dijemput untuk mewakili negeri Perak bagi mewakili negeri untuk aktiviti mendaki di Gunung Tahan. So wakil Perak ada 2 orang. Waktu tu abang dah memang sangat aktif dengan persatuan. Masa tu abang dah sebab abang start dah korbu yang kena tipu kawan asli tu. Lepas pada tu abang buka trip dah. Belum lagi. Saya masih lagi ikut persatuan ni lah. Ikut persatuan ni. Sebab saya jadi guide untuk persatuan. Guide untuk persatuan time tu banyak tak mahal, 80. Satu hari? Dia mula daripada 50 sehari, lepas tu naik 70 sehari, 80 sehari kan. Jadi tak ramai yang nak buat pun. Jadi saya lah yang demand harga sikit minta lepas naik tu, kan. Gunung masa tu dah ada macam lah kah banyak ni kak? Masih tak banyak. Beberapa saja yang dibuka. Orang aim gunung-gunung yang famous lah. Masa tu maksudnya G7 dah ada. Ada istilah G7 tu memang diguna pakai daripada tahun awal-awal tahun lagi lah, yang diperkenalkan oleh saya rasa Persatuan Mendaki Malaysia daripada ABM, Association Malaysian Backpackers, yang diketuai oleh Dr. Wong. So mereka yang memperkenalkan nama grand G7 lah. Dulu orang kenal G7, lepas next G7-11. Tambah pula kan lagi beberapa gunung yang untuk mencukupi 11 gunung yang ketinggian 2000 meter kat atas kan. Betul. So itu istilah daripada diorang. So akhirnya saya tahun 99 saya bertemu dengan kes kematian di puncak Gunung Korbu. Saya ada di atas tu kan. Jadi bila saya tengok situasi tu memerlukan malim yang betul-betul profesional lah. Sebab trip tu saya bukan grup saya bawa grup lain, saya bawa grup atas persatuan hantar saya untuk buat kerja guide. Saya bertemu grup tu grup kawan-kawan dan mereka adalah guide kawan-kawan. So daripada program tu saya nampak perlunya ada guide yang memang betul-betul berkemahiran. Jadi saya terus lihat perkembangan daripada masa ke masa, bertembung dengan grup sana, grup sini. Ada yang guide daripada KL, ada guide daripada luar, daripada Selangor. Kebanyakannya tu semua pernah ikut, lepas tu guide kawan-kawan. Dia stamp macam tu. Dan saya geram masa tu orang Perak tak buat guide. Tapi banyaknya naik di Gunung Perak. Gunung Perak ni sebab dia banyak G7 kan, gunung-gunung yang tinggi, yang popular kan. Jadi saya beritahu pada budak-budak saya, tak boleh lah Gunung Perak ni, tak maaf lah bahasanya kena dirogol orang luar macam ni lah kan. Ini semua orang luar kan, kami orang Perak kena wujud kan. Jadi saya berpakat dengan kawan-kawan saya yang mana saya berkenalan dalam Persatuan Mendaki Perak. Saya nak kita buka grup lah. Jadi kawan saya bagi nama, dan saya yang buka. Dia pun walk over, tinggal saya seorang. Saya buka lah Silver Outer Sport, SOS. Saya start guna nama SOS ni tahun 2000. Cuma benar-benar didaftarkan 2002. Sebab tu nickname saya Adisos 2002. Kalau anak buah saya yang kuat pun Salan Sos 2002. Didaftarkan tu maksud abang dah start daftar atas syarikat. Atas syarikat. Daftar syarikat. Memang spesifik beroperasi sebagai perniagaan lah. Ya. Operasi dia tu spesifik adalah membekal maling gunung lah. Maling gunung. Sebab saya sebenarnya kami bukan nak cari duit sangat. Saya kerja hilang. Gaji ada, apa ada kan. Yang lagi saya fikir macam terserempak 2-3 orang. Saya tanya, kenapa tak naik gunung ni? Tak ada kawan. Tanya orang ni kata tak ada kawan. Orang ni kata tak ada kawan. Itu kawan-kawan pendaki lah. Tak, kawan-kawan yang saya kenal, yang saya jumpa kadang-kadang. Saya ni ramah, kadang jumpa saya sembang-sembang cerita kan, cerita pasal gunung kan. Orang cakap, kalau nak pergi juga macam mana? Cak, ajaklah geng saya boleh bawa. Kata kami tak ada kawan. Saya fikir macam mana pun, why not saya organize satu trip. Saya cuba organize satu trip dan ajak orang luar kan. So bermulalah episod open program. Jadi open program saya, alhamdulillah, kali pertama kami buat, kami dapat lebih kurang 5 orang peserta. Gaji tak mampu nak bayar kan. 5 orang peserta. Tapi ada kata tu tahun bila tu? Itu tahun 2000
2002 lah, 2002, 2003, lebih kurang tahun 2002 lah. Promotion zaman tu kami guna leaflet, kami buat pamphlet, kertas, kami letak atas public phone. Zaman tu ada public phone. Kalau ingat public phone, letak atas public phone, lapik dengan batu bata. Jadi budak-budak yang datang ke public phone, dia orang ambil take one lah. Dan pada masa yang sama, saya stapler pada tiang kayu ataupun tape kan kepada tiang-tiang elektrik. Masa tu ada spesifik. Macam mana spesifik? Lah ni lah kita letak benda kan. Okey, package. Dapat baju, makan macam ni, makan macam ni. Dulu murah. Zaman tu macam mana abang dah promote tu? Apa bagi? Sebab fikir orang tak ramai. Orang tak ramai, kami boleh buat semua sekali. Baju memang saya dah ada kemahiran mencetak sebab sambil saya kerja part time, saya kerja kilang tu, kami belajar mencetak sendiri. Kami tahu nak cetak baju sendiri. At the same time, untuk kos dia agak murah lagi masa tu. Jadi pengangkutan pun semua zaman-zaman tu semua naik bas. Semua public lagi kan. Public transport, jadi tak ada isu lah. So bermula daripada situ sikit-sikit saya buat, daripada 5 orang, lepas tu 3 orang, lepas tu dah naik sampai 80 orang. So dia start dari situ lah, ramai, makin lama makin ramai. So saya mendapat kecaman daripada awal sebab orang tak kenal. Zaman tu pun ada kecam. Internet baru bermula. Internet baru bermula dan masa zaman-zaman tu dia popular dengan zaman forum. Forum. Dia banyak forum platform. GO lah. Kita ada guna online mesra.net, kedai kopi.net, apa benda saya tak ingat, banyak platform. Tapi semua tu forum lah. Tu semua forumnya platform. Jadi saya post kat sana, bila post orang kan tikai ni siapa kan. Nama tak popular kan. Jadi orang mungkin kalau zaman tu saya ingat yang popular lah, kalau saya sebut dia nama tim yang popular sebab dia selalu keluar iklan dekat majalah remaja. Itu langganan tetap saya. Dalam majalah remaja tu dia ada satu grup nama Pro Sondol. Pro Sondol. Abang Lan, kalau Lan sebaya dengan saya lah, tapi dia lebih awal mula Lan Utai kan. So Pro Sondol dia iklan dia sangat popular. Selalu keluar dekat majalah dan juga surat khabar. Tapi saya cuba ngikut grup KL kot ni. Dia grup KL lah. Sebab daripada akses macam ni kan. Yes. So kami belajar dari situ. Tapi dia tak meriah lagi. Dan kami kelebihan kami di dalam SOS ni adalah pengumpulan budak-budak Kutu Berhak yang mana kaki skateboard, kaki apa saja jenayah yang ringan yang ada, selain jenayah membunuh ni, kami kumpulkan untuk bersama-sama untuk buat benda-benda rekreasi. Jadi saya sangat-sangat bertuah saya dapat rakan sahabat saya asal daripada anak buah saya, Salan Salan join saya, dan Salan ni dia budak nakal. Ramai kawan-kawan budak-budak nakal. Bawa lah budak-budak nakal ni, jom naik gunung, seorang-seorang. So budak-budak nakal ni kelebihannya dia orang ramah. Bila ramah, bawa budak naik, rasa seronok, peserta rasa seronok. So kami menggunakan prinsip everybody can climb. Macam mana waktu tu Asia saya tak tahu, tak ingat tahun berapa, tapi kami hampir-hampir mungkin awal ataupun kemudian, tapi saya punya prinsip saya nak bawa orang naik gunung, nak tunjuk apa benda yang cantik yang saya dah nampak. Itu je. Bukan pasal nak gaji. Saya tak ada nak untung, tapi saya lebih kepada boleh imagine adalah kepala abang time tu, zaman hutan masih dara, masih cantik. Impian saya dulu Pak An, saya pernah sebut lah dengan kawan, kalau boleh aku nak tengok golongan pendaki gunung ni lagi ramai daripada pemancing ikan. Itu target saya. Dan terjadilah sekarang. Alhamdulillah sekarang ni naik kusut pun ada kan. Dah jadi mall lah. Saya dah naik je berapa orang ni. Mall lah kita. Dia hujung minggu ni saya dah jadi kadang-kadang macam balai bomba bergerak. Balai bomba bergerak boleh, pondok polis bergerak boleh kan. Cik Mus ni ada orang sesat dekat siang-siang ni nak tanya kan. Jadi dia jadi itulah. So cut short, daripada SOS sebagai pioneer antara yang terawal dalam penyedia khidmat pembekal guide ni, dan berkembang kelompok-kelompok lain. Okey, cerita sikit pasal SOS je bang. Macam mana first recruitment untuk ahli-ahli di SOS ni untuk jadi guide? Adakah memang abang terapkan kau masuk SOS ni bukan hanya mendaki, kau kena pandai guide, kau kena ada skill macam-macam semua? Kami tak buat selection lah. Kami, sebab apa yang saya titik beratkan adalah minat. Bukan gaji yang jadi dia orang kejar. Saat kita tengok hari ni, antara cabaran kita adalah, saya tak salahkan inisiatif kerajaan yang mewujudkan Maling Gunung Perhutanan dan sebagainya. Ini satu benda yang bagus. Tinggal lagi apabila benda tu dipupuk daripada duit instead of minat, dia
buatkan tanggungjawab dia tu kan. Ya, betul. Pandai juga ah. Biarlah sebab kita utamakan duit. Betul. Tanggungjawab kita tu contohlah. Kalau kita utamakan duit, sampah tepi tu kita tak kutip dah. Ya, Kita betul. tinggal je sebab kita duk ligan benda depan. Dia orang fikir pasal nak naik cepat, turun cepat, balik dapat duit. Orang nak fikir macam tu kan. So kami dulu di SOS kami bawa orang dulu. Kami tak fikir pasal nak recruit orang. Bawa yang saya bergerak saya dengan Salan. Maknanya abang tunjukkan apa orang kata contoh melalui teladan lah. Ya, bila Salan ni pula dia identify dia ni memang seorang yang boleh kenal pastilah bakat-bakat yang ada kesungguhan. Jadi prinsip awal memang ditekankan tentang minat dulu. Minat rekreasi. Bila nak tengok minat tak minat, kami paksa dulu lah. Asal minat ni mana-mana budak baru yang kita panggil dalam bahasa kami panggil cimpari. Cimpari. Cimpari ni kalau dalam Saya first time dengar pun daripada Sol lah. Kami sebut cimpari. Cimpari ni. Dia sebenarnya ada perkataan lain. Saya salah dengar. Sebenarnya cimpari ni kalau dia bahasa di Jepun dia yakuza ni yang paling besar. Bawah tu ada dia bukan cimpari, ada satu perkataan. Saya terdengar benda itu cimpari. Dia orang suruhan. Jadi kami orang-orang suruhan ni akan mengikut. So daripada situ nak tunjuk hang minat, hang kena buat logbook. Jadi Malim zaman dulu Malim Gunung semua ada logbook. Kami akan catat, kita buat mind mapping kan, peta minda daripada peringkat awal perjalanan. Okey, ada berapa sungai, berapa kampung. Akan lukislah peta perjalanan. So sampai di campsite kami kena brief balik pada main guide. Kita punya main guide bagi tahu. Okey, cerita apa yang jumpa. Berapa kali seberang sungai. Jadi kita soal jawab detail macam tu. Jadi dan bukan sewenang-wenangnya dia orang jadi Malim. Jadi dah lama memang nampak kita tengok okey yang cimpari ni budak-budak suruhan ni semua macam dah minat, dah seronok kan. Kita ajak okey next hang jadi co-guide tapi tak dapat bayaran. Tapi makan minum kami tanggung. Jadi orang start begitu perlahan baru kami lepaskan tanggungjawab daripada berdua. Lepas tu barulah dia boleh bawa seorang untuk Gunung Sari kan. Jadi daripada satu hari ada satu program kami bawa saya ingat 2004 itu kami bawa grup daripada Singapura, international group daripada Yongbla turun ke Ulu Kintal lah, kami panggil Trans Titi Wangsa kan masa tu famous. So masa di puncak gunung saya dapat panggilan daripada anak buah saya beritahu, "Okey bang, kami semua selamat dengan jumlah sekian-sekian peserta bersama 4 orang militan." Saya pun tanya, "Militan ni siapa?" Dia cakap, "Militan ni guide bang. Kami guide kami tak panggil guide, kami panggil militan." Yang memperkenalkan istilah militan ni anak buah saya namanya Am Kedah. Am Kedah. Maida Rahman. Kulim. Ada jadi racer, top racer ada kan. Kami kasih silva lah. Jadi dia yang memperkenalkan istilah militan. Tak apa barang kita guide kan. Am ni dulu part orang guide jugalah. Ya, dia asalnya cimpari lah. Dia asal memang cimpari lah. Saya kenal dia daripada Persatuan Mendaki juga. Tapi dia ikut zaman-zaman dia belajar kan. Dia lah jadi memperkenalkan istilah militan. Saya ada stiker tu belakang PC saya, militan soft. Jadi sampai sekarang untuk pengambilan militan ni memang dihadkan individu-individu tertentu mengikut kriteria tertentu lah. Antara benda yang sangat dititik beratkan selain daripada alam sekitar, selain daripada kebolehan memimpin, pada masa yang sama bukan jenis lembik tengkuk dengan perempuan. Ini penting kan, sebab kita bab lembik tengkuk dengan perempuan ni cukup pandai. Dia PPP ada juga point tu. Tik jangan lembik tengkuk. Part yang ini memang kita betul-betul ramai yang kena tolak dalam militan pasal lembik tengkuk tentang perempuan. Tu bang tengok keadaan bang. Pakai cermin digital ni tak tahu. Kan? Dia orang tunjuk tapi dia orang tak tahu keadaan sebenarnya. Dia sebab apa dalam bahasa lain kita kata professionalisme lah. Jadi kita to become professional lah, itu yang penting. Pasal apa ada point tu? Jangan lembik tengkuk dengan perempuan. To be specific lah. Dia terabai lah. Lebih tanggungjawab pun tanggungjawab kita ingat dalam skrip apa satu sitcom Melayu tu apa 3 yang menjatuhkan orang kita ni apa film rock tu apa dia Cinggir datang lambat rasuah Ayalas ni lah Cinggir memang betul kalau dalam outdoor bila hang lembik tengkuk hang tak abai benda-benda lain sebab perempuan ni adalah kelemahan pada lelaki lah. Majoriti Malim ni adalah lelaki. Bila perempuan tu buatkan hang lembik tengkuk hang mula sibuk dengan dia, yang lain hang tak abai kan. Sedangkan benda tu boleh settle dalam by team je kan. So itu penting lah. So sebelum kita tutup untuk sesi pertama ni, itulah apa cerita sikit tentang persaraan abang ni. Kira macam aku rasa dah cukup kot aku punya ke masih ada lagi cuma dah semakin kurang. Nak kata bersara tu
Saya tidak aktif. Saya tidak aktif, tapi dari segi pelibatan dalam industri mendaki ni saya masih lagi aktif, dan sekarang ni pun sebagai pengurusi Persatuan Maling Gunung Malaysia. So saya masih lagi memantau aktiviti ni sebab ini minat saya lah, passion saya, walaupun saya tak aktif buat kerja-kerja hiking. Saya last kali saya buat guiding pun tahun lepas. Itu pun pergi Gunung Korbu. Tak, pergi Gunung Korbu. Gunung Korbu. Tapi tak sampai puncak pun, pergi ke Camp Seroja. Okey. Lutut buat hal. Biasalah bang, lutut dan semut. Dia bersembang sama sendiri kan. Itu yang jadi masalah tu kan. Tapi tak pelik lah kan kalau kata abang ceritakan sejarah ni, SOS dapat lahirkan. Bukan nak kata lah sakat law ni lah, saya tengok lah. Kita tak mau overclaim lah, ni zaman yang kita kenal lah kan. SOS antara tempat production budak-budak yang berkualiti, kuat. Kepala otak kuat, bukan badan saja. Kepala otak pun kuat. Dia SOS ni di kalangan militan, kami jadikan SOS ni sebagai rumah anak yatim. Dia dulu dia jadi rumah anak yatim. Siapa nak aktif dalam outdoor, nak aktif dalam gunung, nak jadi guide, tak tahu nak duduk kelompok mana. Dia tak ada geng. Dia tak ada syarikat penyedia khidmat. Jadi diorang join dengan SOS. So buat guide, dan kami beritahu kalau ada sampai satu masa hampa nak terbang sendiri, nak buka sendiri, pergilah. Tapi platform yang awal ni dah ada sini. So bawalah diri lepas ni ke mana-mana pun. Jadi kami tak ada ambil token besar pun income daripada guide ni, gaji ni. Kami buat benda tu just sebagai jariah je. Duit-duit yang kami potong daripada gaji guide ni adalah duit yang kami guna bagi tujuan konservasi. Saat dulu jabatan tak ada buat konservasi. Betul. Jadi kita buat kalau dia orang buat pun mungkin tak war-war kepada kami. Jadi duit ni lah kami guna untuk signboard, untuk buat tebas sana tebas sini kan. Jadi itulah yang buatkan SOS ni satu platform yang popular dulu, sebab prinsip kami everybody can climb. Walaupun mengesot, yang penting kau ndak, bukannya pasal kau larat. Kalau kau rendak, kita akan bawa. Walaupun ada kehendak sampai. Ya, insya-Allah. Betul lah. Dia tak kira larat. Kita boleh claim macam aku sejarah dengan SOS. Memang SOS saja boleh bawa group aku. Itu kita punya tagline, no one left behind. Macam mana boleh dapat tag tu bang? Dia datang sekali dengan SOS awal ke, ataupun kemudian baru dapat? Sebab prinsip saya memang asal bernyawa. So asal menyawa mana boleh sanggup membayar, sanggup pergi, jalan. Kami no one larat tak larat asal menyawa. Mesti kami tetap akan ada orang kat belakang. Last man mesti ada kan, akan cover. Betul. Apa kita jadi dulu, SOS juga. Dah mengamuk ni. Aku nak wali kota. Kalau abang dia cerita dia kelakar bang. Tawa cerita budak gelak, dia cerita budak gelak saya. Tapi kalau nak cerita kat ni, ulang balik nanti. Nantilah habis sesi ni kita sembang dulu. Tapi kita nak abang kualiti. Sampai sini dulu. Kita akan berehat sebentar, kita nak kopi-kopi sekejap, tertarik benda sejuk ni lepas tu abang pun duk pandang tadi tu. Okey, kita break kejap. Kita akan datang untuk sesi kedua. Okey, bye.